Selamat pagi. Hari ni saya nak bawa korang breakfast kali dekat Hotel MITC Melaka. Dari lobi, naik je terus tangga ni dan korang akan sampai ke restoran Bemban. Bemban ni sejenis pokok yang berumpun macam pokok buluh. Cuma bezanya dia ada daun-daun besar yang lebar. Ada automatic coffee machine, air cordial sirap dan oren. Pastry dia memang banyak. Perisa custard, perisa coklat, baguette, croissant dan lain-lain. Kanak-kanak boleh try cereal dan susu. Untuk dewasa yang suka makan heavy, tengok macam-macam ada. Rendang pun ada. Mi goreng panas, nasi goreng kampung, nasi lemak DIY. Untuk yang nak kurangkan karbo, ada aneka buah-buahan dan aneka sayur-sayuran. Dalam banyak-banyak makanan ni, saya tertarik pada satu, Noodle Station. Rasanya pagi ni nak makan Maggi Bandung lah. Hotel ni ada sijil halal sehingga 30 April 2026. Jabatan Agama Islam Melaka kata, dalam banyak-banyak hotel kat Melaka ni, hanya 35 hotel saja yang ada sijil halal. Okey, jom kita tengok hiasan dalaman dia pula. Restoran ni menampilkan hiasan ringkas tapi selesa. Ada banyak elemen tumbuh-tumbuhan ditambah dengan pencahayaan kuning keemasan. Cuma yang saya tak boleh brain, ada pokok sakura pula kat sini. Hahaha. Selamat menjamu selera dan Yayasan Ikhlas nak pesan, elakkan pembaziran kerana di luar sana ramai orang yang tiada makanan.